Bang, untuk apa? Tak buat apa lah, tapi ni nak bagi tahu ni satu benda. Kalau apa cuba je makan sekali, confirm ketagih dengan mi ni. Mi apa tu? Kau weh. Mi apa? Mi apa? Ish, takkan tak tahu aku ni nak bagi tahu. Ni lah. Nyonya mi kari. Oh, mi kari. Ada apa special? Apa yang special? Nak bagi tahu. Sini. Special dia sebab kita menggunakan bahan-bahan yang original sahaja tau. Nampak? Wah, macam ni kena masak lama. Of course lah, kena masak ni paling kurang pun 5 jam tau nak masak. Lama tapi jangan risau sebab kita dah pun set kita punya paste kari sejati kita. Nampak? Dia tak pakai powder. Mana pakai powder ni, pakai paste Dia pakai paste. Wah, perencana dia special. So kita campur dengan kita punya ni. Kita punya mi ni campur ni 3 minit je. Wah, 3 minit. Kan lama pun. Wah. Ni. Terus nampak. Kita punya mi kari kita dah siap. Wah. Tengok kuah dia dulu. Wah, sedap. Kuah dah pekat. Wah, nampak pun sedap. Dia tak rasa kuah sikit. Wah, sedap betul. Memang sedap. Hampa try je makan ni confirm ketagih punya. Macam ni nak beli kat mana? Nak beli kat mana? Senang je. Boleh pergi dekat kita TikTok shop dekat beg kuning. Beg kuning dah ada dah. Dekat situ tengah-tengah ada harga trial pack. Dia terhad kepada 100 orang yang terawal sahaja. Wah, 100 orang yang terawal. So kena dapat lah. Wah, nak.